Selepas tamat kempen kelayakan Piala Asia, tumpuan kini beralih kepada dua kejohanan penting buat Klamovski dan skuad Harimau Malaya pada tahun ini. Kejohanan pertama Piala AFF Hyundai Cup 2026 bermula dari Julai hingga Ogos 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026 dari September hingga Oktober 2026. Dua kejohanan berturut-turut dalam tempoh 4 bulan bakal menguji perancangan dan kedalaman skuad Harimau Malaya. Melihat kepada situasi semasa, saingan AFF boleh dijadikan platform terbaik untuk memberi peluang kepada pemain muda serta barisan kedua membuktikan kemampuan, lebih-lebih lagi kerana kejohanan ini berada di luar kalendar rasmi FIFA. Mungkin sukar untuk mendapatkan pemain terbaik kerana berada di luar kalendar FIFA dan mungkin ada pasukan yang tidak akan lepaskan pemain. Sebaliknya, fokus utama sudah tentu terarah kepada FIFA ASEAN Cup yang lebih berprestij dan berada dalam kalendar rasmi FIFA. Kejohanan ini bukan sahaja menjanjikan saingan lebih kompetitif, malah menawarkan mata ranking dunia yang cukup penting dalam usaha Harimau Malaya memperbaiki kedudukan di pentas antarabangsa. Kita lupakan kegagalan gagal layak ke Piala Asia. Kita fokus pada perlawanan akan datang.